Jangan pakai krim ni lebih-lebih. Nanti kutil, biji kolesterol, tahi lalat, ketuat, jatuh tercabut pula. Yang ni betul ya, siapa yang struggle dengan masalah kutil, biji kolesterol, tahi lalat, ketuat, korang wajib pakai wart removal cream yang ni tau. Yang ni korang baca review dekat beg kuning. Ramai yang kata menjadi tau. Dah 97,000 sold out. Dan rating pula orang bagi tinggi. Farmasi sendiri yang suggest tau untuk pakai wart removal cream ni. Lepas korang sapu kan, dia rasa sejuk je. Dia tak pedih, dia tak panas. Dan yang Maisa suka, dia tak tinggal kaparut. Sebab dalam ni dia daripada natural ingredient saja tau. Jadi selamat digunakan. Korang sapu 2 kali sehari, sapu 3 ke 4 hari berturut-turut. Nanti korang akan perasan korang punya kutil, biji kolesterol, tahi lalat, ketuat tu jatuh tercabut sendiri. Korang pergilah beli. Nak jimat, beli 2 terus. Harga tak sampai 20 tau. Korang pergi beli, pakai dari sekarang. Nanti lepas 3-4 hari korang konsisten pakai, nanti korang punya kutil, biji kolesterol, ketuat, tahi lalat tu jatuh tercabut sendiri.